عبده ورسوله. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama sekali tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita, ya, bukan kerana kesihatan kita hari ini kita sampai ke rumah Allah, bukan kerana kenderaan kita yang hebat-hebat, bukan kerana kesihatan kita, bukan kerana apa pun, tapi sebenarnya ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kaitan pun apa-apa dengan diri kita, ya, melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan yang mulia, kita nak gerakkan mata kita, kita nak gerakkan jari kita, ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak gerakkan mata kita, maka mata kita tak boleh gerak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan kaki kita bergerak, maka kita pun tak boleh bergerak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan mata kita nampak, maka kita pun tak boleh nampak. Kerana apa tuan-tuan yang mulia? Ada orang ada mata tapi tak boleh nampak. Ada orang ada kaki dia tak boleh jalan. Ada orang ada tangan tapi dia tak boleh angkat tangan dia. Pasal apa? Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun-daun yang bergerak di tengah-tengah hutan, dia yang sekarang ni satu hari berapa kali dia pusing daripada gugurnya daun tu sehingga ke bumi, 25 kali dia berputar. 25 kali pun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi untuk kita sampaikan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sibuk, kan? Sekarang ramai lagi orang di pasar raya, di pasar-pasar, ya, di bandar-bandar, masih orang sibuk dengan keadaan dunia dia orang, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita, yang mana kita dapat solat maghrib secara berjemaah, ya, bersama imam. Dan siapa yang solat maghrib secara berjemaah, solat bersama imam, kemudian mengucapkan amin bersama dengan para malaikat, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita.